Bagaimana kita nak menyucikan permaidani honum nak. Sebab apa boleh kita tanya permaidani? Ni macam ni panggil tak ni? Panggil apa ni? Ni kapal. Permaidani macam mana? Tu. Bila tanya hak ni kapal. Hak soal ni permaidani, takut tak masuk hak lain-lain. Kalau hak tu tak ada masalah. Bagaimana nak menyuci kapal tu sebenarnya? Kita tak ambil. Permaidani tu biasanya orang pakai di rumah tu buat tamu. Itu panggil permaidani. Permaidani tak ada gitu. Kalau kapal ni umum. Juga kapal rumah, baik kapal juga di masjid ni bawa kapal. Mula-mula kata permaidani ialah kapal. Tu dia. Hapareh tebal-tebal ke selimut macam tu lah tu. Besar-besar itulah artinya permaidani. Permainan dipanggil. Bagaimana cara nak menyucikan? Sama jelah. Menyakai pun sama jelah. Cuma dia pakai ni kena berat, besar, susah kan? Jadi pada asal menyuci itu diwajibkan bila kena najis, suatu tu yang suci ni kapal, kain kita dah pakai semua ni yang suci, pada aslinya yang suci, benda yang suci, tiba-tiba terkena najis. Maka perkara hak terkena najis orang tak panggil najis, mutanajjis. Kita contoh kapal aslinya yang suci, walaupun kapal buat daripada bulu. Buat daripada apa ni? Kapal ni buat daripada apa? Ni benang, daripada benang. Katakanlah kalau daripada bulu sekalipun, tak apa tu itu. Walaupun daripada bulu, kalau bulu tengok pula. Bulu binatang yang halal dimakan serta sembelihan syar'iyah, maka bulu tu suci. Tinggal tak disamak. Kalau binatang yang haram dimakan dalam mazhab kita, saya kira masalah lah. Haram ya binatang yang haram dimakan, maka bangkai dia hukumnya najis. Walau sembelih pun, sembelih imam ambil bulu dia. Sembelih harimau, sembelih macam-macam ibu hak bulu tu lah hak haram dimakan. Sembelih kera, bulu yang banyak tu. Walaupun sembelih putus hukum rimau lah. Dia kata. Tapi ingat binatang yang haram dimakan, sembelih pun tak jadi menghalalkan. Kalau itu hukumnya najis. Maksud dia kata binatang yang suci ketika hidup, najis ketika mati. Iaitu bangkai binatang yang tak halal dimakan. Tu maka bulunya tu najis. Malaikat dengan disamo, suci. Kecualinya hak samak tu kulit dia, hak samak tu kulit dia. Bulu tu tidak malaikat sedikit-sedikit. Kita ni lah bulu binatang yang halal dimakan. Tu hak lain. Hak suci tu kulit ya. Bulu tak turut suci. Cuma dimaaf ada sikit-sikit payah nak jaga tu. Jadi bulu binatang, bulu kambing masalah, bulu biring masalah dibuatkan kapal haparah. Maka suci pada asal. Tiba-tiba dikena air kecil. Maka air kecil itulah najis menaji'ain. Bila kena kapal, kena kain, maka kapal hak yang kena najis, permaidani hak kena najis panggil mutanajjis. Dia tak panggil najis, mutanajjis. Suatu suci kena najis. Hak itulah dia jadi suci dengan dia menyucikan. Maka cara menyuci lagi mana? Bahkan kalau mengaji bab menyuci, tak ada syarat fa'lul fa'il. Memanda dengan tersiram, terbasuh dia panggil. Basuh tu perbuatan panggil. Kita ambil air, kita tiru, kalau kata gosok tu panggil basuh. Tak ada syarat basuh, tak ada syarat fa'lul fa'il. Terbasuh pun jadi. Tak? Alin risal dia panggil. Ghasalah basuh. Cukup dengan alin risal terbasuh pun jadilah. Lagu mana terbasuh? Kita contoh kata, ni masalah kain kita kena air kecil. Kita tak ada basuh dah, kita pergi sakuk.
di tali luar rumah. Hujaru. Ha, dia panggil terbasuh. Kita tidak sengaja dak terbasuh. Cukup. Ha, apalagi begini kita ambil jiru meratai. Ha, maka dia turun. Dia panggil tersiram. Iaitu syarat dia apa? Urudul ma'i alaih. Datang air ke atasnya. Jadi kalau kita celup tak suci. Air stima kita ambil kena najis kita celup begitu. Orang panggil datang sewaktu atas air tak boleh. Dia kena urudul ma'i alaih. Tu orang tua panggil siram. Sebenar tersiram. Kalau siram tu kita ambil air kan. Tersiram. Ni tak hujahu tersiram. Nah ayat tu tak ada syarat perbuatan. Suci dah. Ha, kalau itu kapak gini oleh kerana dia tebal, kita akak dia, akak tu luar, ambil air. Kalau nak juga kena hujan habis. Ha, nak situ sikit. Tak ada. Cukup. Nah, baca dah. Siap. Sudah, selesai. Nanti ya. Ha, lagi